Apa beza ikhtiar dengan usaha? Ikhtiar usaha lah. Faham lagi? Ikhtiar usaha lah. Nah, acu ikhtiar tarik benda ni. Acu usaha tarik ni benda ni. Itu perbuatan kita. Dia begini nak faham qada dan qadar. Segala-galanya sudah ditentukan. Baik atau buruk. Khairihi wa syarihi. Itu pegangan kita. Tapi kita ada tak diberi pilihan? Kita diberi pilihan. Jadi kita tidak dipaksa untuk melakukan dosa. Jangan kata kita sudah dipaksa untuk buat dosa kerana sudah tulis dari azali sampai masa terpaksa buat dosa, tiba-tiba Allah azab pula kita, zalim Allah. Salah. Kerana apa? Kerana perbuatan manusia ada dua. Satu ikhtiar, satu iktirar. Ikhtiar kita boleh pilih. Iktirar tak boleh pilih. Contohnya kita nak bersing. Bersing itu iktirar. Boleh tak kita pilih tak mau bersing? Tak mau bersing. Rasa nak batuk, tak nak batuk. Boleh? Tak boleh, ni batuk juga. Belah-belah batuk bingung, kembur hidung. Itu iktirar. Yang dibalas di akhirat, bukan iktirar, ikhtiar. Hak kita boleh pilih. Tu baik motosikal, kanan kuliah, kiri porong. Kalau kita pergi ambil porong kau. Nampak? Maka di akhirat, dibalas sebab kita yang pilih. Faham? Bukan bila kita pergi ambil porong, motor jadi molek. Pergi sang kuliah, motor jadi netu. Tak. Kanan-kanan kuliah pun motor pun hidup. Dia ambil porong, wak mau siap pun hidup. Pergi pilih. Kau. Dibalas atas pilihan itu. Jadi boleh tak kita kata zalim Allah, sedangkan kita boleh pilih. Tak mau pergi kiri, nak pergi kanan. Lebih pada itu tak boleh. Pasal dia qada dan qadar. Sirullah, rahsia Allah. Tapi kita sudah faham situ. Kita boleh pilih. Dan buat maksiat itu, paksa ke kita pilih? Kalau kita nak batal boleh tak? Situ.